saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersama-Mu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersama-Mu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Alhamdulillah. Apakah? Putu piring. Ui, Melaka ni. Baik, terima kasih. Terima kasih ni. Ui, kopi peng eh? Kopi peng. Apa ni? Saya kat sini. Oh, memang kat sini lah. Saya prepare kat sini untuk awak datang. Fuck you. Saya dengar Haji kena tinggal tadi. Siapa? Saya ke? Tuan Haji lah. Oh, saya siap kat sini. Oh, siap sini. Tu saya tak tunggu korang kat sana. Okey. Tiba-tiba ada. Terus yang kita datang sini yang Betul. Dia tengah buat renovation. 2000 apa tak ingat? Satu kan? Saya cakap yang tu dengan bapak. Bapak marah saya. Dia cakap bukan, masjid lain. Tapi saya diam je. Sabar lah, saya reda. Bulan puasa baik buka puasa lah. Baik, barakah. Oh, ini old school je. Ui, turun. Mi kot rasanya? Mi, mi. Tak tahu saya orang bagi memang tak je tak tahu. Jadi dari mana ni? Orang dari banyak tempat kata ada daripada Salam, ada dari Kajang. Oh, buat apa yang ada ni, apa yang sama kan. Ini. Tisu magic. Macam mana kau tahu tisu magic ni? Saya selalu buat operasi KKM. Ya. Jadi kita orang nak tahu tisu magic tu apa? Tak tahu. No comment. Kau yang sebut, kita tak sebut. Macam dia tak ke tisu, dia salat dia dengan atas meja tu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu alaihi
Oh, ni dua-dua orang ni hebat ni. Macam mana daripada Singapura, Johor datang jauh-jauh untuk Tarawih Ride ni? Bila lagi? Puasa mana boleh tak puasa? Ikutlah Singapura buka awal pukul 11.30. Tak, ni terawih dengan adik-beradik kan. Alhamdulillah. Pagi alhamdulillah cuaca mendung. Saya panas. Panas cing-cing. Dia keluar pagi tadi. Sampai hotel pukul 1 terus dapat aircon. Satu baru sampai pagi. Oh. Wah, tu tengah lelet dah. Pernah sampai tak masjid ni? Tak, pesan. Tu yang nak ikut tu. Tahu apa cerita masjid ni? Cuba cerita sikit kan. Cang, kau ikut Tarawih Ride daripada tahun bila? Asalnya sebelum tu. Ui, sebelum tu? Ada kot. Tapi jenis tak ada apa lah. Jadi tak ikut ke mana aku kenal korang semua. Mungkin aku ikut SIM kot. Duduk kat luar. Tak sayang. Kalau yang ingat ni lah 22 lah. Yang ingat lah. Tapi rasanya sebelum tu pernah kot. Sedar sebelum. Kau pun dirapkan ikut selalu. Bang, dia ni Lagar dah mampus. Saya, Pijan. Tu, Zaini mana? Atau dua budak GS lah. Asal hari tu yang kat Rawang tu tak sampai 5 minit lah lambat. Sampai dah tahu dah 5 minit lambat. Kejar, kita tunggu lagi, sembang lagi kita orang. Kita sembang ni. Macam mana nak ikut? Ikut je lah. Bantai je lah jalan. Tak jumpa. Tapi jalan yang dia pergi tu kita lalu. Dia orang pula nak ikut aku. Sebab aku seorang je pakai vest. Tu dia aku dah budak lama. Tarawih ride tidak lemah bang, tak ride langsung. Bukan tujuan dia ibadah lah. Tujuan dia tu tak habis kat lagi. Tujuan dia ibadah lah. Boleh tarawih kan. Semayang sekali, makan sekali. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Ini selagi ada jalan raya, the best lah. Betul. Off-road je, nak jual lah. Betul. Anak pening ambil dua. Betul. Kalau ni Makas je, apa lagi? dia nak kena. Betul. Kalau motor Saya pening ambil dua, saya tak kena boleh paksa pilih. dia. Oh, okey. Tu beza dia. Yang ni dia sendiri nak kena. Saya nak kena dia. Sakit dah tu, sakit. Rindu tak ada. Rindu tak ada. Taksi Cifa kan. Gipit. Dah kena pergi umpang ah. T-shirt hilang. Terima kasih Ijal. Terima kasih Ijal. Sehat walafiat. Kita takkan lupa. Cinta meluahkan rasa, namun diriku masih bertanya. Mungkin dia, mungkin siapa
Nampak abang tadi? Saya ngam-ngam keluar, saya sampai. Jam ah. Alah, motor tak boleh start lah. Tak apalah, jadi sampai. Alah, nak suruh beli motor lain lah tu. Lambat Imam Singapura ni. Memenangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti. Apa sibuk sangat langsung tak ride ni? Habis saya ride lah. Saya memang dah janji dengan Mak Joy. Kami nak sama-sama comeback. Luyam je? Janganlah sampai luyam. Come on lah. Jangan buat malu. Kali ni mesti meletupnya. Meletup. Mesti comeback ni? Comeback. Walaupun pakai 6 million ni motor kan. Sebab kata Joy. Setan lagi ramai dekat office tu dulu. Kita ni je ni puasa kat rumah ni. Sampai office. Sahur tak apa? Sahur. Sahur. Makan nasi semua. Parking je kat ni. Jom pergi breakfast. Jom. Rumah saja. Habis dah. Hari ni sehari. Tak. Siapa suruh ni? Tolong. Ku teringat hati yang bertabur mimpi. Kemana kau pergi cinta? Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati cinta. Ayo Kelantan. Jauh ni. Saya duduk sini Kelantan 20 tahun. Sekarang jadi bodyguard menteri ke apa? Tak ada. Mana tahu. Bodyguard dia sendiri bang. Saya kenal dah lama dah. Saya tengok dalam YouTube semua kan. Cuma berkesempatan nak jumpa tu. Alhamdulillah Tuhan temukan hari ni. Alhamdulillah. Tadi saya nak keluar daripada rumah saya dari sini. Dekat traffic light saya nampak tadi. Orang rumah saya cakap, bang itu TV tu. Kata ini mesti bagi kena. Lepas saya pergi Bazar Ramadan tengok awak budak-budak. Minggu sekali saya datang sini. Mana kalau hari biasa dekat surau sana lah. So kalau hari Minggu sini. Hujung Minggu. Kalau hari Sabtu Ahad saya orang kata tukar angin. Lepas tu meriah sikit sini kan. Meriah. Dia Beluk TV ni yalah saya dulu saya pakai overseas kan. Lepas tu saya dah berhenti kilang. Dah tak mampu nak bela dia. Saya tukar, saya pakai rendah sikit. Apa? Saya pakai motor Kangkang 250 lah. Apa nama? Dah beli motor. Dah beli motor? Ya, cantik motor tu. Dia macam Harley lah. Ya. Macam je. Tak boleh Beluk TV tak dapat ni. Beluk TV laju saya tahu. Tapi itulah kita nak seronok-seronok kan. Ya, betul. Orang kata rezeki berjumpa ni saya dah syukur dah. Alhamdulillah. Ni saya kenal ni, okey ni. Ni kawan saya ni, Abang Jo. Sama-sama tutup kilang. Tak ada. Ini saya jumpa dia dengan Azmi yang suami isteri yang pergi Thousand Corner tu. Abang Jo ni orang kata dia tukar motor kan? Dia ada tukar motor. W16. W16. Dia tak main dah motor touring dah.
Bukan, tak larat nak bela dia. Apa bela versus bulletproof tu? Dia kebal. Tak, dia suka santai kan. Saya tengok je Abang Jo pergi Bike Week semua. Tengok dalam YouTube lah. Abang Jo kalau budak-budak motor kenal dia wajib. Wajib kenal. Dia dah boleh kata duta lah, duta Bike Week. Dia semua Bike Week dia pergi. Kawan-kawan kan. Kita ni jangan sombong kan. Betul. Besok apa-apa hal tidak ada kawan. Meramaikan kawan lah. Ni tadi ingat nak naik motor habis bateri nak kena sukar tu. Dia buat berjalan kan? Tak. Bukan jalan. Kat saya selalu jalan. Semalam saya pergi Bukit Serindit pergi jogging. Tadi nak petang tek habis. Assalamualaikum. Kau buka dalam kereta ke apa? Dalam kereta bang. Dah lama tak jumpa Haji. Dia punya rambut pun colour tu kau. Di kanan memang banyak putih. Kamu kenapa abang tak nampak kamu biasa pakai Dia tak, dia rasa cukup. Ini kan botak. Wah, botak. Tu cakap abang tak pelik je lagi ni. Tiba-tiba nampak ada rambut. Macam risau je air bungkus tu. Sekejap lagi tergolek kan. Yang tu lah. Kan? Dah tahu macam ni nak dirikan dia. Ni. Abang Jo ni macam-macam. Jangan. Dia boleh Bang, tegakkan. sebelum tu, kalau ni lawak, bahaya bang. Saya lapor ni. Bukan. Kalau lapor, pertimbangan dia kurang. Faham. Saya, orang kata saya kena bagi tahu dulu. Okay, menghormati orang-orang lama ni kan. Mak meluk jauh sikit. Janganlah sampai jauh. Makan lu kat sini. Tolong. Terima kasih banyak. Sayang juga kau kat aku ya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kau nak rasa aliran darah punya laju sini. Macam rasa. Tunjuk kan? Dia bateri tu. Betapa lajunya darah berjalan dalam badan kita. Kau rasa? Macam mana? Kau rasa? Rasa je, tekan. Ni. Woi. Ni apa? Elektrik ke apa? Elektrik ke apa? Engkau mu ada dalam tu. Vibrate kan? Engkau mu ada. Semua ada. Ni apa bang? Sebenarnya darah tengah jalan. Urat? Urat aku yang setelah dinaikkan. Ni kena kena operate ni. Itu sebab bila kita torek laju. Ini macam garan bang. Ini dia direct pergi jantung. Urat kita yang besar paling besar pergi ke jantung direct. Faham tak? So dia tak ada tapis-tapis lah. Dia direct ni ke sini. Memang dia rasa vibrate ni kau ada. Ada. Baru tahu kan? Mana Dia rasa vibrate. Cuba tengok celah kangkangnya. Itu dia tak ada. Semangat tak semangat. Kita semangat lain. Ini masa yang mula-mula punya tapak untuk dialisis. tapak untuk dialisis. Kalau tidak sekarang ni tak pakai itu dah. pakai lah. Pakai lagi. Pakai lah. Masih pakai ni lah. Pakai. Dia punya urat tu yang nampak yang dicocok ni ah. Yang mana? Yang atas ni. Tu nampak. Bukan cocok. Yang ni lah. Atas dengan bawah. Satu masuk, satu keluar. Dia next step kat sini Cang. Ya. Urat ni. Urat sikit je habis. Ya. Abang rasa bang? Nak rasa tak? Kan? Highway kan?
getaran tu. Curious eh. Dahsyat tu. Macam kan? Lembik benda ni rupanya ke? Macam karen. Bukan kita. Macam karen. Bukan kita. Macam karen. Terima kasih bang. Terima kasih. Bangun. Terima kasih Abah tapi pakai nama Dakwan. Terbalik. Terima kasih Dakwan tapi pakai nama Abah. Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Kita takkan lupa. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حصت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Saya mewakili Bulat TV ingin mengucapkan terima kasih kepada Chicken Texas Malaysia. Texas Chicken lah. Texas Chicken lah. Suruh tukar lah itu macam. Texas Chicken Malaysia. Texas Chicken Malaysia. Yang sudi menyumbangkan 100 ayam. Ayam. Ayam untuk berbuka puasa kita nanti. Alhamdulillah. Bukan ayam dekat Sadap Bukan, tu ayam tak makan. Baik, Abang Kilan tak ada. Abang Kilan tak ada. Jangan tunjuk rajin sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة. Belu TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. Yakinkan ku berdiri, diamlah tanpa tepi. Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Aku dan nafasku merindukanmu. Terpuruk ku di sini, teraniaya sepi, dan ku tahu pasti kau menemani. Dalam hidupku, kesendirianku, teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli, ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Kaulah sandaran hati. Inikah yang kau mau? Benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku. Aku hilang arah tanpa hadirmu. Dalam gelapnya malam hariku, teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli, ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Kaulah sandaran hati.
sandaran hati. Ikhlas dan lillahi ta'ala dan khusyuk dalam salat kalian. Pastikan juga alat elektronik. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Ma tu, bila Cina diislamkan, dia tak ada bin, tak ada binti, dia semua Ma. Macam Fatimah Ma, Kamal Ma, Mustafa Ma. So Ma tu, singkatan tu Muhammad. Tahu tak bila Islam sampai Cina? Tahun 620. Sahabat Sa'ad Ibni Abi Waqqas. Yang ni kebetulan dia pakcik kepada Nabi Muhammad SAW. So kapal dia layar, dia lalu Macau, Hong Kong, dia turun masuk ke Guangzhou. And masjid pertama kat Cina 627 dekat Guangzhou. Masih wujud lagi masjid ni, masih ada. And sahabat yang sampai sini, dia tak balik, dia wafat makam kat sini. Okey, masjid ni ceritanya macam mana cerita mula je. 10 tahun lepas, 2015, ada dua Pak Haji namanya Profesor Datuk Taufik Yap. Dia Tani Muslim lah, dengan Haji Syarin Lau. Dua orang ni dia pergi istana jumpa tuanku, minta izin naikkan masjid Cina ni. Ini masjid Cina nombor 6 kat Malaysia. Okey, soalan simpan dulu. Simpan dulu. Dia excited sangat lah. Tuanku suruh pergi ke Xi'an, Xi'anqi, ambil dia punya design. Ini ialah Xi'an, the Great Mall of Xi'an dekat Xi'anqi. Xi'an is the capital for Xi'anqi, northwest of China. Masjid ni dinaikkan tahun 742. Bumbung luar tu kita beli dari China, bawa sana. Keran putih tu pun kita ambil dari China dengan perabot kerusi meja. Masjid ni di China ni, dia panjang hadap kilat 3 pandang bola. Sebab Igu ni dia macam selatan Thailand. Ada tembak, ada bom kan. Sebab selatan Thailand ni dia nak merdeka sendiri. Cuba kalau dia merdeka, ekonomi macam mana? So Igu ni dia nak merdeka. Kan dia buat hal lah. Kat Beijing orang tengah berlawat, dia pergi sana solat. Tak betul lah kan. Kalau guide halau dia kata kita nak kompres Islam. Masjid ni mula solat 23 bulan 8 tahun lepas. Dalam 7 bulan ni, dalam 15 dah ambil syahadah kat sini. So buat masjid ni memang betul. Saya ni motor guide volunteer. Saya duduk Putrajaya ni, pergi balik 100 km. Bila weekend datang, Jumaat saya datang, saya selalu tunggu pintu depan. Dia datang lambat. Ada padri Semang Jaya dengan dia punya church group semua 45 orang satu debat. Datang, kita buat. Sampai ruang solat kita ajar. Sebab masjid ni tak kira bangsa dengan agama. Betul? Kita terima semua. Kalau kita masjid tak buka untuk mereka, bila nak selamatkan dia? Nanti besok Allah tanya, ilmu dah bagi, ada kamu share? Saya dah Islam 30 tahun. Ramai orang tanya saya, macam mana saya dapat syahadah? Nombor 2, dia kata, apa perasaan dia selepas syahadah? Nombor 3, kenapa mualam ni dia pegang Islam kuat? Kan? Dia biasanya dia tanya soalan kan? Betul? Betul kan? Betul kan? Ni soalan biasa dia tanya. Tadi pun ada yang belum Islam pun tanya saya juga. Dia ada hidayah. That's why I share dengan tadi. Share sampai dia menangis tadi. Bila masuk umur 13, banyak kurier nampak nak tengok, nampak nak tanya. Waktu cikgu sains mengajar subjek pasal bintang, dia kata, cikgu kata bintang tu ada sana, malam keluar, tapi siang tak nampak. I tanya cikgu, kenapa siang tak nampak? Cikgu sains tak ada jawapan. So I continue study lagi. Ke Amerika kata satu biji planet dengan biji lain langgar, berkecai jadi bintang. Kenapa bulan tak langgar bumi? Everything happen for a reason. Dalam 12 tahun saya cari, Allah bagi hidayah, saya buka Al-Quran. Terangkan malam ni supaya kamu tak duduk dalam sini dengan kegelapan. Nombor 2, kamu naik motor musafir, kamu dapat jalan kamu. Dia terangkan jalan untuk kita. Nombor 3, bila kapal berlayar dekat laut, dia boleh nampak spy kompas. Kan? Sahabat tadi nak pergi Guangzhou, mana ada kompas? Betul? Tahun 1920 mana ada kompas? Tak ada kompas. Dia ambil bintang, spy kompas, dia nampak jalan. Saya petik 3 yang saya dapat jawapan dekat Al-Quran. Bulan 1, hari 1 yang pertama, ada satu angka datang sini, umur 85. Sebelum azan Zuhur, lepas tu kita cerita sebelum azan Asar, dia ambil syahadah. Kamu kalau keluar jatuh, kalau meninggal, uncle, kamu terus naik syurga. Kenapa? Sebab umur 85, dia punya kesilapan dosa semua hilang. I jealous lah uncle. So bila kita dah syahadah malam ni, kita rasa ringan. Itu perasaan kita selepas syahadah. So, maaf lah tuan-tuan tak dapat rasa macam tu. Okey, nombor 3, soalan kenapa malam ni dia pegang kuat. Malam ni memang diuji. Lepas tu dia hantar syaitan kacau kita lagi. Sampai saya pun tak nak U-turn, turun nak gantung lah. Rasa bila kita dah jumpa malam ni, kita peluk dia, sayang dia, tunjuk kasih sayang dia. Allah pilih dia untuk kembali ke hijrah. Dah? Terima kasih. Terima kasih untuk sudi dengar cerita saya, cerita dongeng. Cerita dongeng. Terima kasih. Sebab kalau kita tak cerita, dia tak tahu. Gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang
yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Ucapkan selamat Hari Raya semua warga Bulut TV, terutama Kapitan dan Gigi sekeluarga. Baik, selamat Hari Raya. Ya. Dah tu Ada ucapan nak cek jodoh ke? Tak ada, jodoh tak ada. Jodoh belum come. So saya nak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin untuk semua penonton Bulut TV. Selamat Hari Raya. Itu je. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Dah. Dah. Daripada keluarga Tengku ke tak ada? Tak ada. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua warga Bulut TV dan follower Bulut TV. Oh, I wish you all Happy New Year. Bukan. Saya mewakili kawan-kawan yang tak guna ni mengucapkan oh, mana ada? Tadi kau tak kenal pun. Ada. Dan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya mewakili kawan-kawan daripada Xavier School of Gifted Youngsters mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Nak cakap apa? Saya daripada tim Bulut TV mengucapkan selamat bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, action. So di kesempatan ini kita nak mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Saya Don, ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada seluruh warga Bulut TV. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Macam apa Gap? Oh, selamat Hari Raya kepada semua rakan-rakan. Jaga diri tak balik raya nanti. Cek kenderaan dulu. InsyaAllah lepas raya kita jumpa kat markas. Apa? Di kesempatan ini. Oh, di kesempatan ini saya Fuse ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam dan all the riders yang ada di Malaysia dan di dunia ini. Ride safe. Selamat Hari Raya mengucapkan kepada semua. Macam Hari Raya. Eloklah sikit. Habis tu. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Mohon maaf zahir dan batin kalau ada salah silap dari saya dan keluarga. Cik, nak kena pakai songkok tak? Cik, ha? Nak kena pakai songkok? Payah. Tak payah? Nak pakai? Ada? Boleh? Mana? Dalam. Ya, ambil. Oh, ke? Nak kena interview. Rokok baru. Tak ada lah bang. Gila, dalam bekas lagi lah. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua peminat-peminat Bulut TV. Semoga tahun ini diberikan keberkatan dan kerahmatan. Hai, apa ni? Apa? Oh, ucapan. Ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Anda ada terkasar bahasa ke, kadang tu termelata benda tak apa-apa kan, nak ngarut dia. Selamat Raya, please. Betul. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga Bulut TV dan juga warga se-Malaysia dan juga peminat-peminat Bulut TV. Semoga anda menikmati program video yang disediakan oleh Kapitan kita. Amin. Saya Asu, nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang mengenali kami, especially Bulut TV family. Selamat Hari Raya. Minta maaf sekiranya ada kekasaran, salah bahasa, ada yang tersinggung, kami mohon maaf banyak-banyaklah. Dan terima kasih buat family Bulut TV kerana sentiasa menceriakan bulan puasa kami lah dengan ride Terawih ni. Apa nak tanya apa ni? Selamat Hari Raya maaf zahir batin kepada keluarga semua, keluarga Bulut TV yang mana yang belum join dan nak join, teruskan usaha anda untuk kami racun anda pergi ikut Bulut TV ke mana saja pelosok dunia. InsyaAllah anda akan terhibur dan pasti seronok. Selamat Raya lah pada geng-geng Laos. Yang lain tak mau. Geng Laos dia. Hari Raya akan datang. Tujuh. Okey. Selamat Hari Raya maaf zahir batin 2025 bersama Bulut TV. Bro, you are the best. Kami ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 2025. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semua tim Bulut TV dan juga tim Pemiang. Selamat Hari Raya pada warga-warga Bulut TV. Maaf zahir dan batin kepada saya, Ijal Adventures. Selamat Hari Raya kepada semua peminat Bulut TV dari kami daripada Temasek. Apa dia? Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga Bulut TV. Maafkan saya jika ada salah silap saya dan kasar bahasa. Tak puasa bang hari ni. Kalau puasa ini je. Diamlah. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua peminat-peminat Bulut TV. Teruskan menyokong. Terima kasih di atas segala sokongan.
Dan semoga hari raya ini juga, hari raya yang bakal mendatang ini juga adalah yang terbaik untuk kita. Dengan kesempatan ini di hari yang ke-21 Ramadan, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri pada semua peminat-peminat saya dan peminat-peminat Bulut TV. Nak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, salah silap daripada mula kita kenal sampai sekarang. Kepada seluruh peminat Bulut TV, saya dan keluarga Bulut TV mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya mengucapkan selamat Hari Raya pada semua kaum muslimin dan muslimat, dan terima kasih semua kepada yang support Bulut TV. Selamat menyambut Hari Raya untuk keluarga Bulut TV. Moga kita semua dikurniakan ukhuwah yang baik seumur hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua ahli keluarga Bulut TV. Semoga sentiasa ceria dan gembira dengan program-program Bulut TV dapat berjalan merata dunia, insya-Allah dengan selamatnya. Selamat berpuasa untuk semua. Terima kasih kepada grup-grup Bulut TV. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri pada semua keluarga Bulut TV, dan pada semua peminat yang subscribe, follow FB, YouTube Bulut TV. Semoga bergembira, berbahagia di Hari Raya Aidilfitri. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin tahun 2025 untuk semua warga Bulut TV. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin pada semua keluarga Bulut TV, peminat Bulut TV, peminat kami. Selamat Hari Raya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya. Itu je. Maaf mana maaf? Dah lama tak cakap kan. Maaf zahir batin semua. Saya pun dah lama tak raya, agaknya dah pension lah. Bye. Orang rindu kat Mami tau. Mami jangan nangis. Itulah, belum banyak cakap, tak boleh banyak cakap tau. Kan itu basah dah. Kak, aduh tengok saya tu lah. Tengok dah. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Berhati-hati di jalan raya balik kampung. Jangan lupa open house markas 12 April hari Sabtu. See you. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 2025.